You live by the sword, you die by the sword. Wan Faris bertanya, pendapat korang pasal Kevin Feige kata Captain America Brave New World tak berjaya sebab tak ada Chris Evans. Aku rasa dia dah mati akal tu. Dia dah mati akal. Thunderbolt tak buat duit. Captain America Brave New World tak buat duit. Sekarang Fantastic Four pun tak buat duit. 80% kekurangan box office on the last Friday, the second Friday, which is quite concerning. Pasal pada aku filem Thunderbolts okay, filem Fantastic Four best, tapi itulah sejak tak ada box office China ni, dia orang merana. Apa pendapat kau, Munif? Apakah alasan dia kalau Feige? Dia macam mana, aku tak kisahlah kau content creator mana ke yang terpaling pergi semua event Marvel. Aku tak kisah kau Kevin Feige himself ke. Pada tekak aku dan pada pendapat aku, semua benda ni jadi pasal kau punya universe sucks. Bukan movie tapi universe kau sucks. Itu problem dia. And kau dengar aku dah cakap banyak kali guys pasal benda ni. Orang putih dia kata, you live by the sword, you die by the sword. Sebab Marvel jadi this money printing, MCU lah, jadi this money printing business. Sebab apa? Sebab kau ada the unfair advantage of telling a story menerusi berpuluh-puluh movie untuk kau punya Infinity Saga. Okay? So kalau kau berjaya disebabkan menggunakan unfair advantage of guna mechanism universe ni, then kau tak boleh abaikan benda tu and expect kejayaan yang sama akan datang. It's simple math. Phase 1, 2, 3 kau buat semua ni berkaitan, kau tunjuk behind the scenes. Kita nak buat movie ni, okay, ni semua watak yang tengah available sekarang, who's doing what masa ni. Mana semua benda tu sekarang? Yang aku tak boleh terima bila kau dah sampai phase 4, 5 sekarang, kau dah ada Moon Knight dekat piramid, tengah ada Kang, tak ada satu mural 3 saat, Ramatat. Kau dah ada Werewolf by Night, tak ada sangkut langsung dengan Doctor Strange. Kau dah ada Illuminati jadi canon fodder. Kau guna ada Shumagora tapi kau buat Wanda jadi villain buat kali ke-40. So dia jadi efek dia macam ni sekarang. Fantastic Four best, Thunderbolts best. Lepas tu dalam Phase 4 5 pun ada few movie best, Shang-Chi best semua. Tapi sebab universe kau tak best, kau fuck up kau punya main villain, kau introduce benda penting dalam TV tiba-tiba, lepas tu kau expect nak berjaya dengan cara yang sama. It doesn't make sense. Kalau aku compare, bayangkanlah benda yang bodoh yang Marvel buat ni, again bukan pasal movie tapi pasal universe. Bayangkan dia buat benda ni masa phase 1, 2, 3. Kau bagi tahu aku berjaya tak? Dalam phase 1, 2, 3, okay, dah introduce Thanos, fine, I'll do it myself, apa semua kan. Tak sempat Infinity War, macam you know what, kita pakai Annihilus lah, Thanos ni tak tahulah boleh meletup ke tak. Kau rasa apa jadi phase 1, 2, 3? This is what you do for phase 4 and 5 dengan Kang. Dia ada masalah, recast lah dia. Kau dah lah tak recast dia, kau dah lah introduce dia dalam TV. Bila kau tunjuk dia dekat movie, finally kau buat dia kalah dengan semua. Lepas tu kau habiskan cerita dia dalam TV. Lepas tu kau terkejut movie kau tak buat duit. Dulu phase 1, 2, 3 movie lengah pun buat kutipan tinggi sebab universe dia power. So bila sekarang kau abaikan the universe, movie yang bagus pun tak buat kutipan. It's math. Simple as that. Kau boleh bagi tahu aku 1001 alasan. This is the fact bagi aku. Kau fuck up your universe. Kalau kau berjaya dulu sebab universe, kau abaikan universe kau tak berjaya lah. Simple. 1 plus 1 is 2. Ya, sedih tapi benar. Nampaknya MCU sekarang tengah sakit dan DCU sekarang tengah up. So dunia dah tengah terbalik, but I think it's going to be an interesting next 5 years untuk kita tengok DCU. Fantastic Four aku tengok kutipan dia 300 juta. Kalau dia boleh tahan sampai minggu ketiga, mungkin boleh potong Thunderbolts dengan Captain America lah. Itu harapan first lah. Kalau boleh potong 2 tu, dia jadi filem Marvel teruntung untuk tahun ni lah. Lepas tu dia punya next mission nak kena potong Superman pula. Sebab potong Superman dia kena potong Jurassic World pula. Sebab dia daripada Julai kan. Itu macam pada dapat potong Jurassic World,
Last kali barulah aku nak potong Lilo and Stitch lah kot. Tu 1 bilion, tu macam mustahil lah. Jadi kalau aku dapat potong Captain America 4 pun aku dah bersyukur dah sebenarnya. Kalau Woman, tu bonus. Tu je. Kan? Aku rasa kan, macam mana nak revive balik Marvel ni simple kan. Kita kena panggil director favourite kau. Kita panggil Atuk Cameron direct satu Marvel movie. Aduh. Zoe Saldana sikit, confirm. Berapa bilion kau nak bagi tahu? Bagi tahu. Aku tak faham lah dia punya apa nama orang kata formula dia macam mana cuma bila konsisten naik menyirap aku rasa dah macam pakai sihir pun dia. Tapi macam apa Formula dia sial. menjadi? Itulah apa formula dia sial. Kita dah cerita mengarut 3 jam macam bangsat lama nak mampus. Kita bodoh. Cerita dia forget tentu siapa ingat cerita tak siapa ingat sial. Bro, Atuk Cameron hari lepas, hari Ahad aku rasa dia baru turn 71. Lepas tu dia kata, saya akan mengarah Avatar 4 and 5. Yeah. Bila confidence? Way of the wheel. Way of the stone. Betul dia atur ni. Betul lah kan. Itulah risau tahun depan Marvel tak ada apa-apa kan. Spider-Man je lah kan. Itu filem. Ya, Spider-Man je. Ya, Spider-Man je. Itulah aku bayangkan tahun depan satu filem ni adalah Spider-Man saja. Ada link dengan Sony. Lepas tu kalau tu pun tak dapat, kalau tu flop, memang orang kata Marvel is dead lah. Ada satu je, ini at least tahun ni adalah Marvel is dead, Marvel is back. Kalau tahun depan satu filem je, tapi banyak series lah kan, banyak TV series. So nak cakap dah jadi risau sebab nanti nak Doomsday macam mana, tapi hype tu still ada. Aku fikir kau maybe aku buat cerita lain kalau flop pun, aku rasa Doomsday akan berjaya juga sebab patuh RDJ. Aku rasa tu akan berjaya. RDJ dan Russo Brother lah. Even though kau tengok Marvel flop macam mana pun, ada satu dekat Doomsday tu aku rasa akan jadi dapat 1 bilion lah orang kata. Boleh dapat 1 bilion lah. Tu aku punya hunch lah, tak tahu betul ke tak. Aku rasa lah. And pada aku Spider-Man ialah IP yang disayangi semua orang seluruh dunia. So Spider-Man maybe akan buat duit macam Deadpool dan Wolverine juga. Easy akan buat. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.